二人の王子をぶん殴る日をずっと夢見ていました。そして今、たまりにたまったそれらはテレネッツァさんという火種によってついに爆発することになったのでした。So cerita ni nama dia May I Ask for One Final Thing. So 最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか? So basically synopsis dia, in the middle of a ball, Scarlet, the girl in red, punya fiancé nama Kyle suddenly calls off their pertunangan engagement. She's falsely accused of being a bully and people unfairly call her a villainess. The aristocrats and noble families all denounce her. For years she had to put up with his abuse and idiocy, but she cannot take any more of it. At her wit's end, she asked for her one last favor, to give him a good fist in the face. So begins Scarlet's story of revenge against Kyle and his cronies. A fantasy about an elegant yet rebellious fighter who doesn't let anyone take advantage of her. So pasal panjang sangat title dia, the Japanese shorten it to Saihito. Is a show by Leiden Films. Leiden Films, I think, gosh, I can't remember what else dia buat, tapi nanti kita mention lah. Leiden Films, Tokyo Revengers. Yes. And Rurouni Kenshin reboot. Yes. Yes. Leiden Yes. Films. And Sanda. Oh, bukan Sanda. Sanda. Sanda tu. Ni, Apa? Saru. I watched something recently. I think Red Mom apa? I think it was some apa lah. Ya. Senang je, kita klik je Leiden Films. Ni, Yofukashi no Uta. Ya. Vampire tu. Tokyo Revengers. Initial D movie. Ni apa? Tojima wants to be a Kamen Rider. This one. Did you watch it? Yep. Is it good? Oh, best. Yeah, Okay, it's yeah. really good. Memang best. Okay. Hold that thought. Tapi macam aku nak ni sekejap pasal ni. Apa, Amber, you got a comment on this series? On Saihito? What kau sebut? Aku pun discover this title from TikTok actually. Actually waktu mula aku go through title for fall, aku pun tak include title ni dalam aku punya list pun. And then bila dah masuk fall, bila dah start 1-2 episod, bila aku nampak one click Scarlet tumbuk Kyle kat TikTok, aku macam what? So aku tengok Ni cerita kelakar ke ni? Dah serius? Aku rasa kelakar. Tak tahu lah, dia kelakar lah. Dia tak adalah serius sangat. Dia kata action, comedy, fantasy, romance. Dia campuran tu. Romcom lah, lebih kurang romcom, tapi ada brutalism sikit daripada main character dia, which is Scarlet Valdemiron. Dia perempuan bertumbuk kan? Sure. Ya, but orang pertama yang ditumbuk dekat episod pertama tu perempuan lah. Ya kan? Yang dalam aku tengok dekat Sok Media, apa? Aku nak cerita apa ni? Gila siap. Best lah actually. Aku ingat dia cerita ni macam cerita Yankee tapi royal punya setting premise je. Tapi tak apa, sebenarnya dia macam interesting sebab dunia dia macam ada macam apa nama cakap, macam manusia yang boleh bertukar jadi haiwan, and then ada manusia yang ada power. Ada bila this one, bila kau percaya satu god ni, atau bila kau macam tu, kau percaya satu god ni, kau ada power. Macam Scarlet ni dia percaya god time of god tu, chrono god. So dia ada power macam boleh kawal masa. So dia boleh accelerate, dia boleh slow down masa. Dia macam, tapi benda tu akan ada impact dia lah kalau dia guna banyak kali benda tu. So interesting juga dalam cerita ni. Even though cerita dia kuat brutal, despite of Scarlet tu nampak macam puteri raja bersemua. Dia karakter ni, Scarlet ni dia dari kecil dah bertumbuk lah. Abang ni macam, aku dah tak tahu lah nak kontrol budak ni macam mana. Abang dia pun dah give up lah.
Interesting setting, interesting premise. And the latest episode pun macam kau perempuan, aku baru tengok sampai episod 4 lah. Currently sekarang tak salah aku episod 5 ke episod 6. Aku baru tengok sampai episod 4. Dan di episod 4 ni kan orang perempuan yang ditumbuk waktu first episode tu kan, yang dikahwin dengan tunang dia, ex tunang dia kan, dia macam reveal something yang agak penting lah dekat episod 4 ni, which is benda tu pun aku agak macam aku agak terkejut juga. Benda story ni akan jadi lagi besar. So interesting lah. Dia bukan macam just benda-benda simple, tak. Actually dia akan jadi lagi besar. So aku macam looking forward juga lah untuk anime ni. Aku tak expect anime ni akan jadi best lah. Okay, cool. Alif, did you watch it? Did you watch this series? Tak, I didn't. Tengok. I didn't watch it. Apa tajuk? Yang Saigo no Hitotsu ni apa? It's may I ask for one final thing? Belum. So just a quick rundown. We've got Seto Asami again, voice for Scarlet, El Vandimion. She used to voice Lolan atau Shisui in The Apothecary Diaries. She's the voice of Mina Ashiro in Kaiju number 8. She's also the voice of Nagisa. Boing, boing, boing. Rudy Rocks. Kyle. Siapa jadi Kyle lah? Kyle. Weh, tak masuk book ke? Apa ada main pelakon lelaki nama Julius von Palestin ni siapa? Julius abang dia, abang sekali. Oh tu abang dia. I see. Tak kenal Wataru Kato siapa. Yang lain semua supporting. I guess semua tu ni abang sekali. Abang Kyle lah. Julius abang Kyle. Julius abang yang tunang dia tu, bekas tunang dia tu. Leonardo abang sekali. Leonardo abang sekali. Oh ni Ishige Shoya. Ishige Shoya is Wakana Gojo dalam apa My Dress Up Darling, and the Ruichi dalam Rock Lady. Yup, Ishige Shoya is Gojo. Yes. Back to cool. Dia punya rating thus far is 7.73. Again, a high 7. As I said, done by Leiden Films. 13 episodes for this fall. Genre, dia punya original source dia light novel. And it's rating the PG-13 action comedy fantasy romance.